hari ke-6 dekat Jepun. Tiba-tiba lah voice over kan. Sebabnya kita orang banyak gila bergaduh time travel normal. Sedangkan you boleh gaduh dengan kawan-kawan. Ini pula kalau you DIY travel dengan lelaki bini. But tak adalah kita orang gaduh teruk, pukul-pukul ke apa kan. Kita orang macam couple-couple yang very tenang. Api dengan air. Yang siapa api? Air lah. Suami air. So bila dah macam bertengkar non-stop kan, suami I akan, kita orang akan diam, kita orang tak bercakap sangat, kita orang merajuk dulu. Lepas tu nanti bila dah cool down baru kita orang sembang balik. Sebab sometimes bila you bergaduh, you cakap time you tengah marah, you akan keluarkan kata-kata yang tak niat pun. So pendekatan kita orang, kalau kita orang macam dah start rasa nak gaduh, diam, jangan cakap dengan each other supaya tidak menyakiti siapa-siapa. So first stop ni kita orang pergi The Great Buddha dekat Kamakura. I rasa nak tergelak tengok footage ni. Sebab korang tengoklah muka lelaki aku kelak nak mampus. Dia kalau gaduh dia tak hati berlakon So kalau macam I buat video ke apa kan, kalau dia tengah majuk, muka dia nampak obvious. So tempat ni dia macam tempat semayang lah. Macam kita orang datang because it's just like a historical place. And tak lama pun duduk sini sebab there's literally nothing lah untuk orang macam kita ni. Kita just tengok, okay gerak. Lepas tu kau tengok lah muka lelaki aku dekat sini, betapa kelatnya dia. Kelakar kalau macam, kenapa kalau macam gaduh kan mesti jalan asyik-asyik. Tapi I selalunya akan pecahkan sunyi tu. I akan macam mula usik dia. Sunyi dah okey sikit dah. So bila dah okey, boleh dah kita suruh letak gambar kan. Ni dekat train station dekat area Kamakura. Honestly lagi cantik kalau you naik train tu, jalan-jalan dekat sini. Sebab I ada tengok orang lain datang, tapi sebab kita orang naik kereta, tak adalah ni kan naik benda tu. So dah lambat. Sekarang pukul 10. Kita orang nak try buat, sebab mungkin lepas tu nak pergi Yokohama and then nak balik Tokyo. Dia macam macam marbah sikit. Tapi I nak try to get as many place as I could. So kita orang pergi The Great Buddha tu kejap je, tak sampai 10 minit dah keluar. So let's go. Kamakura ni sumpah cantik gila. Tapi sebabkan kita orang macam gaduh hari tu, so dia tak dapat nak amati kecantikan tu sangat. Tapi bila saya tengok balik footage ni, ya Allah, lawa yang amat. It's literally macam korang tengah tengok anime yang ada scene pantai, pulau. Sumpah cantik gila. Warna air dia so blue, tapi panas terik sangat-sangat. I rasa sepanjang I kat Japan, kat sini paling panas terik. Lepas tu kat sini, kalau korang pernah tengok video dekat TikTok, orang buat video macam depan train station dekat-dekat, lepas tu buat macam trend. Itu dalam TikTok je. And kebanyakan orang yang buat video tu semua macam melanggar peraturan. Sebab tempat yang viral tu akan ada orang yang jaga lalu lintas. I mean make sense lah, bila banyak sangat turis, dah start lah macam crowded and akan kacau jalan. Tapi sumpah tempat ni vibe gila. And I literally forgot untuk tarik gambar dekat area sini. Tapi tak apalah, nasib baik lah I buat vlog kan. So macam adalah juga simpan kenangan. So ni lah tempat yang viral tu. Cantik kan? Cantik gila. I rasa ni macam one of the scene dalam anime ke dalam cerita. I tak sure sebab tu it's viral sangat-sangat. Last stop before kita pergi Yokohama pula. Ni kita orang nak pergi apa nama tempat dia? Komachi Street. Sambil tu I tengah upload video. It's a full-time job, travelling, handling a baby, and then uploading video, editing. Cantik. Simple dan macam ni lah, rumah kedai. Basically tempat ni macam shopping street dekat area Kamakura. I nak cakap Kawasaki tadi. Lintas. Yep. Yo, ambil ni yo. To be completely honest, every time I travel and then there's a food
vendor ke shopping street yang macam untuk makanan, I tak rasa ada benda yang menarik pun. Sebab most of the time makanannya tak halal. Paling-paling pun you boleh lah minum bubble tea ke matcha. Itu macam you tak payah nak fikir sangat kan. Dia macam ni lah, kalau you pergi convenience store pun boleh je you nak cari halal, guna apps halal. Tapi bila you nak scan satu-satu tu kan, the amount of time you spend untuk check dia punya halal tu pun dah buang masa. So I rasa macam, ya Allah, malas lah. Last I makan nasi, sayur, telur. Tak pun beli onigiri. Tu je lah. So ni dia punya shopping street. It's a little bit crowded. Untuk orang yang tak shopping, time travel, I macam bosan. So macam kita orang jalan-jalan kejap, lepas tu gerah. Sebab I memang jenis yang tak shopping bila travel. Hoi. Tak nampak, jauh sangat. Depan sikit. Ini depan. Dua. Sonoknya kau. Sekarang kita dekat Yokohama. Setengah jam 45 minit daripada Kamakura. So this is the largest town in this is the second largest town in Japan, Yokohama, iaitu tempat pengeluar kereta terbesar di dunia. Bantai. Keren. Anak I, dia dah start rasa annoyed sebab asyik keluar je. Sebab hari ni macam busy gila tau. Sehari kita orang macam jalan-jalan kejap, lepas tu rehat lama. Hari ni dia dapat rehat kejap. Jadi kena faham dik, kita rushing dik. Kita kena bimbang Fuji dik. Red Brick Warehouse. So first stop is Red Brick Warehouse. Red Brick Harbour. Red Brick Kitchen. Red Brick Warehouse. So tempat ni basically mall, tapi dia punya bangun dia sebenarnya tempat harbour dulu. Harbour tu apa? Port, macam tempat orang import export. Datang sini, tapi tahun 1900. So dah ditukar menjadi shopping mall. Faham. Dan sakit. Kaki saya sakit. Kenapa tu? Lecet. So saya kena macam letak di antara. Okay, jom. Okay, jom. Okay, lepas tu? So sekarang dah jadi shopping mall lah. Dan tempat aktiviti. Faham. So dalamnya ada mall lah? Okay, kita ada masa sejam je kan? Okay, faster. Sebab parking 500 yen sejam. So kena spend sejam kalau tak nak bayar lebih. So ni dia punya entrance. Tempat makan kat bawah ni mesti. Apa nak beli oleh-oleh ke? Tengok lah. Macam mana? Harga okey ke? Dia ada magnet stick 500. Wow. Harga parking. Kalau nak beli lah. Uju. Sama lah Cidi. Sama lah komplain. Kita kan jalan-jalan. Ni kita ada kat tempat makan. Ni memang tempat makan je. Mungkin ada tingkat atas 3 tingkat kan? Tingkat 2 tempat shopping. Ui, harga. So cute. Bekas lipstick. Cute-nya. Oh, kitchen. Cute-nya.
Kita makan dah nak makan. Kalau saya dukung dia. Okey. Okey. Aboy, komplain ha. Macam tu lah komplain. Apa ni baju adik? Hei, Conok ke dapat turun daripada cola? Conok ke dapat turun dari cola? Ha? Amboi. Pipi dah lah merah-merah nak cendol. Pipi merah-merah nak cendol. Masuk dulu. Ini okey kot. Masuklah. So kita dah tangkap gambar. Duduk ke apa? Kau boleh duduk ke? Yalah, maksudnya duduk lah. Oh, sempit gila. So dua je lah. Mana satu, ni ke ni? Kiri. Ini pun cantik tak? Ni pun cantik tak? Ni pun cantik tak? Okay. I nak ni lah. Ni lah. Nampak macam ni. Dia set dalam dua semua atas. Dia kan dua gambar tu. Kalau satu, tak boleh. Kalau lebih? Oh. Next. So cute. So hari ni ada camp bestari solat. So tak boleh ganggu diorang. Kita nak pergi sana. Tengok gambar kat sana bro. Let's go. Syaknya dia garu kaki. Adik, tengok ni luka. Kau ni dik. Kenapa ni? Suka self harm. Belajar daripada siapa? Amal ke apa? Siapa yang pernah masuk hospital Jalan Rambutan? Amal ke apa? Kita nak tengok gambar berlatar belakangkan benda tu. Let's go. Okay, sekarang kita nak pergi Chinatown. Dah rasanya. I rasa dia baru kentut. So cuba tengok. Sebab tu kau dah tak mau tidur. Okay tu. Kejap je. Jom. I rasa the biggest spend, maksudnya benda yang kita orang paling banyak kedua duit, ialah parking. Dia macam setiap kali parking tu you boleh dapat full meal. Baru jalan dah komplain. Sampai satu. Dukung lah, dukung. Dukung lah. Satu Yokohama juga. Ya. Nak angkat dah ni. Garang lah muka. Nak letak tak? Nak letak dia stroller tak? Ni muka. Aku garang ni muka. Siapa cakap dia behave? Nampak tu? Muka happy kena angkat. Muka little setan. Ya. Nak letak balik tak stroller? Letak lah. Tak. Ke bawa je? Bawa lah. Kejap je. Kejap je. Adik penat ke duduk stroller? Adik komplain tak mau duduk stroller. Kenapa adik tak mau duduk stroller? Kita kan nak jalan-jalan. Adik tu dah berat tu tak? Ingat ringan ke nak angkat adik? Berat tu adik. Bapak tak dengar pula. Syok. Hey, ciki lah kau ni. Muncul-muncul macam. Muncul-muncul macam. Kita cari tempat duduk je adik. Angkat budak seberat engkau ni tak layak untuk aku berdiri. Kena. Jangan jatuh adik. Beratnya. Yo. Selamat malam adik. Selamat petang adik. Adik. Hoi. Punya apa? Hello. Hai. Jangan makan kamera, adik. Jangan makan kamera. Selamat malam adik. Selamat malam adik. Okey, gerak.
Muka nak macam sumo dik. Ha? Muka macam baby sumo. Dia macam ayam shilling ke apa? Ya, ni Taiwan. Dah tu je Chinatown. Tak ada apa pun. Tapi ni gambar tadi. Comel gila. Makeup I pun cantik. Hopefully I ingat nak buat balik ni. Sebab I jadi suka tengok rata-rata barang. Dia ni ya Allah grumpy. Lepas tu bila balik, tengok tu kau main apa tu? Jangan main wayar. Jangan main wayar dik.